Hidup kita tak berapa menentu, kita akan salahkan Tuhan. Pendidikan ni adalah satu instrumen yang utama lah sebenarnya. Ya, betul. Pendidikan ni lah yang akan meningkatkan kematangan dan juga common sense. Sebab apa saya bagi tahu contohlah kalau kita decide habis PM ni habislah, aku tak nak sambung belajar lah. So kita pun bekerja. Saya bagilah satu contoh pekerjaan. Saya bukan nak merendahkan pekerjaan yang tidak ada diploma ke apa, tidak. Yang tak ada kelulusan. Tak ada kelulusan, tidak. Okay, tapi cumanya bila kita masuk pekerjaan, circle kita adalah mentaliti yang sama macam kita punya common sense, kematangan kita tu akan pada takut yang sama, akan berada di takut yang sama. Kamu tak boleh berfikir di luar kotak, kamu tak nampak the reality cabaran dunia dan sebagainya, sebab kamu berada di tempat yang orang sama dengan pemikiran kamu, duduk dalam satu tempurung yang sama. Tapi bila kita masuk universiti ni kadang-kadang pelajar tu berjaya, pointer dia biasa-biasa je, kan? Tapi because of dia punya circle tu, dia campur circle orang yang datang daripada background yang berbeza, mentaliti yang berbeza, ditambah pula dengan pensyarah, dia akan jumpa macam-macam pensyarah, kan? Ya, betul. Pensyarah tu pula memberi input yang berbeza, menceritakan pengalaman, so secara tak langsung dia punya mentaliti, dia punya otak tu akan terbuka, because of circle tu yang develop dia punya mentaliti. So kepada Tuan Khairul, apakah nasihat yang Tuan Khairul boleh bagi kepada orang kata adik-adik kita di luar sana, generasi sekarang, orang kata dorang lah pendukung ekonomi ataupun generasi yang akan membangunkan negara? Nasihat saya membaca, dapatkan ilmu yang betul, campur orang yang berkualiti. Even kita punya Nabi Muhammad SAW pun ayat pertama diturunkan adalah ayat Iqra. Maksudnya bacalah. So itu menunjukkan ilmu tu sangat penting bagi membentuk kehidupan kamu. So saya tak nak nanti bila kita dah macam usia macam saya mungkin, hidup kita tak berapa menentu, kita akan salahkan Tuhan. Kan? Tiba-tiba ada satu penyesalan dan menyalahkan Tuhan pula. Dia menyalah Tuhan macam mana tahu? Tak nak buat macam mana, ini nasib aku. Dah Allah jadikan aku macam ni, nak buat macam mana? Betul ke tidak? Kononnya itulah kadar dan kadarnya. Itulah kadar dan kadar. Tapi hakikatnya dalam Al-Quran, Allah pernah berfirman, aku takkan mengubah satu kaum itu, melainkan kaum itu sendiri yang mengubah nasibnya sendiri. Kita yang selalu dalam kehidupan kita ni, kita membuat pilihan yang salah, mengikut hawa nafsu, bercampur dengan kawan yang mungkin tidak membimbing kita ke arah yang benar.